Apa khabar semua? Sihat? Bagus! Saya Amir Zuhair. Hari ini kita akan review Monster Galaxy Card Pack Quest. Yeah! Enjoy! Okey, ini dia Pack Quest edisi yang pertama. Mari kita review setiap kad yang kita dapat untuk pack kali ini. Untuk kad pertama kita dapat kad Grade C, Gopal. Dia merupakan kawan baik kepada Bobo Boy dan mempunyai kuasa manipulasi molekul. HP 100, attack 80. Maaf Tok Abah. Efek kad ini adalah attack tambah 100 jika kad lawan mempunyai efek. Next, kita dapat kad Grade B, Mecha Pro. Dia merupakan villain yang mempunyai perwatakan yang kelakar dan menghiburkan. HP 180, attack 160. Efek kad ini adalah efek kad lawan tidak berkesan. Untuk kad seterusnya, kita dapat kad Grade B, Tuan Guru Gaharum. Dia merupakan tukang masak diraja dan sering berpantun semasa bercakap. HP 160, attack 120. Efek kad ini adalah pemegang kad ini dapat serangan pertama jika pihak lawan tidak dapat beri 3 nama bahan masakan. Next, kita dapat kad Grade B, Bobo Boy Taufan. Dia memainkan peranan yang penting dalam melindungi kawan-kawannya di planet Kadruax. HP 280, attack 200. Seterusnya, kita dapat kad Grade B, Feng. Dia merupakan rival kepada Bobo Boy dan mempunyai kuasa manipulasi bayang yang kuat. HP 220, attack 280. Efek kad ini adalah HP dan attack tambah 40 jika kad bayang beruang ada di dalam tangan. Akhir sekali, untuk kad Special Print, kita dapat kad Grade A, Bobo Boy Gempa. Gempa adalah kuasa elemental tanah tahap kedua dan mempunyai kebolehan untuk summon golem tanah. HP 300, attack 360. Itu saja daripada saya. Ingat ya,